Hai semua dan selamat datang. Jom kita terus masuk ke topik hari ini. Dalam sesi kali ini, kita akan rungkai kisah kehidupan, legasi dan sumbangan luar biasa salah seorang perawi hadis yang paling ikonik dalam sejarah Islam, iaitu Umar bin Al-Khattab. Sejujurnya, beliau ni bukan sekadar tokoh agama biasa tau, tapi lebih kepada seorang arkitek ketamadunan yang hebat. Kalau kita tengok sumber utama kita ni memang padat dengan makluman. Jadi objektif kita sekarang adalah untuk ekstrak info-info penting ini dan bina satu gambaran yang jelas dan berstruktur tentang impak sejarah beliau. Kita nak tukar fakta-fakta ringkas ini jadi satu naratif yang lebih santai dan mudah untuk kita faham sama-sama. Secara ringkasnya, perbincangan kita akan berpandukan 5 perkara utama. Pengenalan kepada Umar, garis masa kehidupannya, sumbangan beliau dalam bidang hadis, contoh-contoh pentadbiran dan kita akan tutup dengan ringkasan keseluruhan. Okey, masuk ke bahagian pertama, pengenalan kepada Umar. Di sini kita akan lihat lebih dekat tentang identiti serta gelaran rasmi beliau. Mula-mula mari kita telusuri salah silahnya. Nama penuh beliau direkodkan sebagai Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rubawah. Macam yang kita tahu, dalam tradisi masyarakat Arab, nasab yang panjang macam ini sangat-sangat penting. Ia ibarat pasport identiti kan? Ia mencerminkan asal-usul dan akar umbi keluarga seseorang tu sebelum kita tengok apa pencapaian peribadi mereka. Tapi apa yang paling menarik dan sangat sinonim dengan beliau adalah gelaran legendnya, iaitu Al-Faruq. Ia bermaksud pemisah antara yang hak dan yang batil. Serius, ini bukan sekadar nama gelaran biasa-biasa. Gelaran inilah yang mendefinisikan karakter sebenar Umar. Ia betul-betul tunjukkan betapa tegas dan luar biasanya kemampuan beliau dalam membezakan antara kebenaran dan juga kepalsuan. Baiklah, kita ke bahagian kedua, garis masa kehidupan. Mari kita soroti titik-titik pencapaian utama dalam perjalanan hidup beliau. Kalau kita perhatikan kronologi perjalanannya, ia bermula di kota Mekah pada tahun 584 Masihi, iaitu kira-kira 13 tahun selepas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian, satu titik tolak gergasi berlaku apabila beliau memeluk Islam pada usia 27 tahun, tepat pada tahun ke-6 kenabian. Dan perjalanan hidup yang cukup luar biasa ni akhirnya melabuhkan tirai apabila beliau wafat pada hari Rabu 26 Zulhijjah tahun 23 Hijrah atau bersamaan dengan tahun 644 Masihi. Seterusnya, bahagian ketiga, sumbangan beliau dalam bidang hadis, khususnya peranan beliau sebagai seorang perawi. Okey, cuba perhatikan nombor ini. 539. Angka ni sangat kritikal tau. Kenapa? Sebab beliau secara rasmi direkodkan telah meriwayatkan tepat 539 buah hadis. Bagi saya, ini bukan sekadar statistik semata-mata. Ia adalah bukti kukuh betapa rapatnya hubungan beliau dengan sumber asal ajaran Islam. Bayangkan dedikasi luar biasa beliau dalam memelihara kata-kata Nabi. Sampaikan kita hari ini pun masih boleh manfaatkannya. Masuk ke bahagian keempat. Contoh pentadbiran. Di sinilah kita nampak bagaimana beliau terjemahkan prinsip menjadi satu tindakan yang sangat bersistem. Memang kat sinilah betul-betul terserlahnya kehebatan Umar. Beliau ni boleh dikatakan telah merevolusikan sistem tadbir urus secara total. Sebagai contoh mudah, beliau menubuhkan Majlis Syura sebagai satu platform rasmi untuk perundingan. Lepas tu, beliau lantik governor untuk setiap wilayah, wujudkan jabatan polis, jabatan cukai dan juga perbendaharaan negara. Dan cuba bayangkan ini, beliaulah individu yang perkenalkan kalender hijrah yang seluruh umat Islam gunakan sampai ke saat ini. Beliau juga tubuhkan pusat-pusat ketenteraan yang berpusat. Semuanya memang sangat-sangat berstruktur dan mendahului zamannya. Akhir sekali, bahagian kelima, ringkasan keseluruhan. Mari kita lihat impak legasi Al-Faruq yang berkekalan. Kalau kita buat perbandingan, gambarannya sangat jelas. Di satu sisi, beliau merupakan penyimpan khazanah ilmu yang hebat. Seorang perawi kepada 539 buah hadis. Tapi, di sisi yang satu lagi, beliau juga adalah seorang arkitek agung yang merangka sistem asas tadbir urus Islam. Beliaulah yang membina infrastruktur sivik dan sistem pertahanan yang cukup kebal untuk menampung keperluan sebuah empire yang pada ketika itu sedang berkembang dengan sangat pesat. Jadi sebelum kita tamat, saya nak tinggalkan anda dengan satu persoalan untuk kita sama-sama fikirkan. Macam mana seorang individu yang lahir pada tahun 584 Masihi bukan sahaja berjaya memelihara tradisi lisan sebagai perawi, tapi pelan tindakan serta sistem pentadbirannya masih diguna pakai dan kekal relevan di seluruh dunia moden hari ini. Memang luar biasa kan? Fikir-fikirkanlah impak agung sang Al-Faruq ini. Terima kasih kerana luangkan masa dalam sesi penerangan kita kali ini dan teruskan semangat anda meneroka kehebatan sejarah.